Kalau kita salah kiblat sikit saja, wajib ulang tak semayang? Baik. Semayang yang salah kiblat ni ada dua tempat. Satu tempat yang tidak ada arah kiblat. Maka di situ kalau salah dimaafkan selepas istihad. Tidak perlu ulang. Adapun di tempat yang sudah ada dalil kiblat tapi kita tersalah, maka tengok kalau sedikit tidak wajib ulang, kalau banyak wajib ulang. Kerana syarat itu tidak sempurna. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat menghadap kiblat tidak kita akur, maka tidak berlaku solat yang didirikan. Maknanya kalau di sini dikulim. Dikulim ni tempat yang ada arah kiblat atau tempat yang susah nak cari kiblat. Ada, boleh tanya orang, ada jam, ada apa, ada tu, ada boleh tengok masjid, boleh tengok surau, mana tempat yang ada arah. Kita salah. Kalau banyak salah, wajib kena ulang. Faham? Tapi kalau kita pergi di laut, tak ada arah kiblat, tak nampak langit, tak nampak awan, tak nampak matahari, kita istihad. Istihad asar gini, istihad zuhur gini, dua-dua betul. Tak wajib ulang. Nah, tapi kalau kita masuk masjid ni, Masjid Al-Huda, kita masuk tengah malam, contoh balik daripada Kuala Lumpur, sebelum maghrib balik rumah, masuk Masjid Al-Huda Riyadh, mayang tahajud, tapi dah orang padam lampu, tak jumpa cari switch, kita sembahyang ngadap sana. Sudah sana, wajib tak kena ulang? Wajib kena ulang atau menghadap sana. Tapi kalau sedikit saja dimaafkan, kerana kita semua ini tidak tepat. Yang paling tepat nampak Kaabah di depan. Bila nampak Kaabah di hadapan, tak boleh lari walaupun sikit lari wajib qada. Tapi kalau kita ni istihad dari jauh, sikit lari maaf. Banyak mana sikit tu? Ada kata 1 darjah, 2 darjah.